Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan mengenal hukum tajwid daripada surah Al-Baqarah ayat 203 hingga 207. Waalaikumsalam. Ada pelbagai hukum tajwid dalam Al-Quran, tapi kita ingin mengenal dua hukum tajwid sahaja, iaitu mak asli dengan birunah. Apa maksud idgham birunah? Idgham birunah berlaku apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim dan waw dan dibaca dengan dua harakat. Boleh bagi contoh daripada ayat tak? Boleh, contohnya pada bacaan faman ta'ajjala. Dengan perkataan man ta'ajjala ada nun sakinah bertemu huruf ta. Bukan ke ta tak masuk? Betul, bagus Bal. Jadi itu bukan idgham birunah. Contoh yang betul ialah Ghafurur Rahim. Tanwin bertemu ra. Itu idgham birunah. Betul. Jadi untuk idgham birunah dalam ayat ini kita ambil contoh khairanillahu. Kalau mak asli pula macam mana? Mak asli ialah bacaan panjang dua harakat apabila ada huruf mat, alif, waw atau ya. Boleh bagi contoh dalam ayat tak? Contohnya pada perkataan fi'ilnya bahagian si itu dibaca dua harakat. Oh, jadi kena baca fi. Betul. Selain itu pada perkataan an-nas juga ada mak asli. Okey, sekarang Nina baca satu ayat. Bagus, tapi mak asli pada yasri. Tadi kena panjangkan sedikit lagi dua harakat. Oh, okey, baik. Belum yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yashri nafsa. Bagus bang, sebutan jelas dan kena untuk idgham birunah pun tepat. Jadi, hari ini kita belajar dua hukum tajwid, iaitu idgham birunah dan mak asli daripada surah Al-Baqarah ayat 203 hingga 207. Belajar tajwid dapat bantu kita membaca Al-Quran dengan betul dan tepat dan lebih memahami